Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz ceritakan tentang berkaitan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alisha. Berkaitan dengan Ramadan popular di kalangan kita ini. Semua kita maklum bahawa bulan yang mana kita akan berpuasa, termasuk dalam salah satu daripada rukun Islam yang 5, berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dan ini merupakan rukun Islam kelima, dan Ramadan ini kita harus hayati sepanjang 29 ataupun 30 hari kita berada di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Ramadan ni bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar tahan diri, tahan dahaga. Kita juga dikehendaki mengerjakan banyak amalan-amalan sunat. Dan ada satu amalan sunat yang tidak ada di bulan yang lain, iaitu solat tarawih. Ambillah peluang 29 hari ataupun 30 hari ini untuk kita kerjakan tarawih. Jangan ponting, jangan skip. Boleh buat di rumah ataupun berjemaah di masjid. Jangan tinggal amalan-amalan sunat. Untuk bulan puasa ini banyak nilai dan pengajaran yang kita boleh ambil. Salah satu hikmah puasa ni juga untuk kita merasai lapar dan dahaga. Mungkin bagi orang senang, di rumah mereka sentiasa ada makanan. Tapi bagi orang yang kesusahan, seolah-olah sepanjang tahun bagi mereka ni bulan puasa, nak makan tidak ada makanan. Tapi jadi hikmah ataupun salah satu nilai yang Islam nak terapkan dalam Ramadan ini ialah supaya semua satu bulan kita merasai lapar dahaga bersama-sama. Yang kaya pun lapar dahaga, yang miskin pun lapar dahaga. Itu hikmah yang terbesarlah yang saya rasa kita kena tahu dengan pensyariatan Ramadan ini. Terima kasih Ustaz, saya rasa lebih faham tentang nilai-nilai Ramadan. Alisha, insya-Allah kita ambil manfaat dan peluang. Kita masih lagi berada di bulan Ramadan ini. Jadi sama-sama kita tambah ibadah, tambah kita punya pahala kita, saham akhirat, derma sebanyak yang mungkin. Moga-moga Allah panjangkan umur kita boleh menghabiskan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Akhir sekali Ustaz, ada pesanan terakhir untuk sampaikan untuk kami? Yang terakhir daripada Ustaz, rebutlah peluang. Hari ini 27 Ramadan, mungkin berbaki 2 hari lagi, rebutlah peluang. Jangan tinggal solat tarawih, jaga puasa elok-elok. Hujung-hujung ni banyakkan menderma di masjid, di surau, anak-anak yatim. Carilah peluang sebab kita belum tahu lagi tahun hadapan Ramadan kita akan temui. Jadi moga-moga Allah panjangkan umur kita, habiskan Ramadan tahun ini dan dapat berjumpa lagi Ramadan-Ramadan yang akan datang. Dan insya-Allah di akhir-akhir ini jangan lupa kita sama-sama cari malam Lailatul Qadar. Moga-moga Ustaz doakan Alisha dan juga semua yang menonton pada pagi ini dapat mencari dan kita direzekikan mendapat malam Al-Qadar. Amin ya Allah. Akhir sekali, itulah kita dapat ilmu Ramadan dari Ustaz Zainal. Dalam vlog ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin untuk warga SK Selanda. Kami, warga Selanda, mengucapkan Selamat Hari Raya